Adalah orang kata aku kat kedai ni terus lawa. Mana? Dulu kan aku niaga pada rumah. Mana kedai aku lawa terus? Kan? Akan upgrade counter ni. Gitu. Aku dulu buka kedai ni, supplier pun tak ada. Kau tahu? Aku minta tolong kawan-kawan aku yang beri gapi. Aku minta gapi rojak lah masa tu. Sebab aku tak supplier. Dia kata apa? Gapi rojak ni kita orang tak jual, kita orang flash di dalam jamban. Kau rasa kan? Kau ingat senang. Aku dengan tak ada supplier. So aku pergi mana tau masa tu? Aku kan senang terus tau. Aku kat kedai tak ada supplier. Kesian kan? Aku pergi mana? Kedai ikan Jurassic tu. Kau tahu tak Jurassic Taman Tuna Mina? Dia tu tak ada apa yang aku nak benci dengan dia. Kau tahu? Sebab dia baik gila. Aku selama setahun aku kat kedai, aku beli barang dekat dia. Aku pergi setiap minggu, sekali aku habis 2,000, 3,000 tau. Dia tak tanya. Sampai setahun tu, baru dia tanya, you beli barang banyak kat tempat I ni, you nak buat apa ha? Atau aku cakap aku ada kedai. Tu dia cakap apa? Lah kenapa tak bagi tahu, dia kata. I boleh bagi diskaun tu. Habis dah barang dia murah. Aku barang murah, takkan tak diskaun lagi. Aku jadi macam tu So, nak dipendekkan cerita, start pada tu, dia bagi aku supplier, dia bagi aku banyak lah sebab ada yang kelakar. Aku ambil barang kat tempat dia tau. Aku ambil banyak tau. Lepas tu dia kata, tak boleh. Pulang balik. Nanti I punya customer tak dapat barang. Dia kata, ayah ambil ini supplier. Dia pergilah beli sendiri gitu kan. Sampai tak macam tu tau. Tak senang. Aku tak pernah upah mana-mana orang untuk design kedai ni. Memang semua ada persen interior design adalah aku. Akulah buat aquascape, akulah interior design. Akulah semuanya aku kat sini. Cuma ada dah pembantu. Stop orang sampai. Aku nak pendekkan cerita. Sampai kata aku senang terbuka ni, tak senang. Aku belajar daripada pengalaman. Aku bukan belajar pada orang. Aku kat kedai ni aku tak tahu apa-apa tau. Apa-apa pun tak tahu. Sampai kan aku tak tahu kedai ni kena bayar lesen. Kau rasa? Kau ingat kan? Bayar sewa dah terus balik on. Aduh. Untuk yang datang selalu kata tutup kan. Sebenarnya kedai ni kita sekarang dah buka lambat tau. Sebab ramai orang request. Dia kata, balik kerja terkejar-kejar. So aku fikir okay, buka pukul 2 petang, tutup pukul 10 malam. So korang takkan terkejar-kejar sebab sebelah ada kedai makan. Kalau kau kerja-kejar kau datang malam pun kau tak rugi. Sebab kau dah lepak-lepak kedai ikan, kedai shopping, nanti kau boleh makan kat sebelah. Kedai makan sebelah ni sedap lah tu. Dah beli aku sikit. Okay. So aku tak boleh nak pertikaikan kenapa Jurassic tu ramai orang. Sebab dia memang baik. Siapa yang dengki dengan dia, aku pun tak faham. Kan? Pernah aku datang kan, dia nangis-nangis tau. Dia kata, nak kena bunuh sebab dia jual barang murah. Dia jual barang murah, nampak. Sebab yang rugi tu, yang penat tu dia. Kau tengok muka dia macam tak mandi kan. Lagi kau nak dengki dengan orang macam tu. Kau dengki apa? Dia baik tau. Dia kasih aku aquarium free dululah. Dulu sebelum KP dia masuk. Dia kasih aku aquarium free. Kata,